Sebab 450 horse kami biasanya menapau 500 horse kereta lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak tunjuk ada sebiji Lancer yang datang 100% Lancer GTE. So dia datang sini, dia buat A sampai Z. Dari segi engine Evo 10, SST Evo 10, lantai pun Evo 10, pakai HKS Evo 10 dan body complete luar dalam Evo 10. Dibuat di AFM Performance lah. Kita buat semua siap, white body dan yang ni pun dah siap cat lah. So asal kereta color warna putih. Dan lepas kereta dia siap, belum apa-apa lagi, dia dah makan racun. Tak sempat kereta nak balik rumah, kawan dah balik dengan racun. Jadi apa yang jadi? Dia terus upgrade. Nampak kat sini ada banana, ada wastegate, turbo pun dia siap tukar dah. So pakai housing MSI. Sekarang ni dia dapat dalam anggaran 450 horse lah selepas tune. So dia buat sekali lah cat engine bay. Tapi ni kita belum cuci lagi tempat semalam hujan. Valve cover dia buat kat sini. Kita buat sekali oil catch can dia. Ni dah powder coat piping intercooler atas. Powder coat kita punya heat shield by AFN kan. Lepas tu ada air intake. So spek macam ni terus dapat 450 horse lah. Asalnya nak masuk Evo 10 yang dalam stok dia 26, 27 kan, 270 horse. Sepatutnya bila kita tune mungkin dapat 290 hingga 310 horse kalau TD05 standard Evo 10. Jadi dia nak balik terus dengan 450 horse, kita bagi siap-siap. Lepas tu barang-barang lain kita dah tukar. Macam ni korang tengok ni, ada fuel rail, fuel regulator dah tukar. Barang dalam engine masih lagi standard. Conrod standard, piston standard, crankshaft standard. Barang dalam tak usik. Camshaft pun standard. So boleh tengok juga intercooler depan kita dah tukar 3,5 inci lah. Intercooler kita pakai tebal punya, barulah padu. So original Evo 10 dalam 2,5 inci. Yang ni dia dapat 3,5 inci terus kita bagi. Yang lain kita buat exhaust, downpipe kan. Ada downpipe 3,5 inci pattern AMS lah. Owner ni bila datang dia tengok, saya nak macam ni, saya nak lead depan sama macam kereta ni, kereta yang ada kat semua customer kat sini kan. So kita bore siap-siap dia punya front lip aero kit. Lepas tu side skirt tambah lagi CF ori kat bawah ni. Apron, apron pun tambah siap-siap. Dekat belakang bumper belakang Evo 10 standard lah. Lepas tu lampu pun tukar siap-siap yang jenis LED ni. Lepas tu korang tengok kita bawa masuk Voltex GT Wing, CF lah, carbon fiber lah original. Tapi barang ni tak mahal sangat. Carbon fiber ori, tapi yang ni tak ori je. Dalam 3,000 lebih je. Nak beli boleh roger kami lah. Lampu depan pun kalau korang pasang tadi, lampu dah tukar. Rim ni rim original datang daripada Japan lah. Rim ni. So tengok lampu depan pakai V-Line lah. Kita beli siap-siap kat dia, lampu depan dengan lampu belakang dia buat macam ni. So korang nak tengok interior, interior macam biasa. Tapi ada tambahan sikit lah. Recaro dah ada, Alcantara punya Recaro. Lepas tu kita masuk meter cover ni yang CF. Steering pun memang dah tukar Evo lah. Ni bumbung tanduk, lupa nak cerita tadi. Ada orang tak tahu kan. Ni bumbung tanduk Evo 10 lah. So lantai tu memang paling penting lah. Sebab apa? Kereta ni dapat SAWC yang mana Rally Art tak dapat. Super all wheel control. Itulah kelebihan. Dia ada extra lagi dari segi performance untuk cornering ataupun kita panggil handling. Evo 10 macam mana pun dia akan lebih power daripada Rally Art. Bukanlah kita nak kata Rally Art tu tak power. Rally Art dah power lah. Yang ni extra power lah. Super all wheel control. So korang tengok meter memang meter ori Evo, steering Evo, semua benda Evo lah kan. Cermin Mitsubishi, macam tu lah. Bonnet depan pun ori bukan steel kan. Yang ni aluminium original Evo 10. So kereta dah siap, cuci kaki, cuci tangan, tinggal nak rembat saja, nak bantai dalam sepang ke apa ke, ready. Siapa yang nak convert daripada Lancer Inspira jadi ke Evo 10, nak buat body ke, lantai Evo ke, nak tune ke, nak masuk engine force ke, nak build engine, semua dekat AFM Performance boleh buat. Roger kami dekat bawah. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.